Sebenarnya kamu dah bagi dah kumpulan dalam masalah lah. Kamu akan bergerak ikut daerah kamu masing-masing. Okey? Jadi 10.30 sampai 8.30 sampai 10.30, 10.30 sampai 12.30. Taklimat panjang, taklimat camp komander. Okey? Ada banyak kita buat. Yang tepat jam 1.30 tu azan semayang, habis semayang tu terus baca dekat sini dah. Sebab pukul 2 sampai pukul 4 dah mula dah pertandingan yang pertama. Sebab kita kali ni kita buat perkemahan ala pertandingan. Kalau dulu-dulu kita buat perkemahan gabung semua, kita pilih saja. Sekarang ni cepat-cepat. Kalau kamu rasa kamu nak rehat awal, kamu makan cepat-cepat, kamu bangun cepat-cepat. Dan kamu akan ada masa yang banyak untuk rehat. Kalau kamu duduk di situ, duduk menyembang, santai sambil makan, itu yang akan jadi masa akan ditarik. So kamu masa dah ditetapkan dah. Masa ni kena buat apa, masa ni kena buat apa. Jadi kamu kena ikut masa tu. Okey, mai ke masa kamu mungkin kamu tak boleh nak urus dengan betul. Sekaranglah masa untuk kamu belajar untuk uruskan dengan betul. Yang pernah duduk di asrama dia tahu. Masa ni kena buat apa, masa ni kena buat apa, dia dah tahu dah. Yang tak pernah duduk di asrama, sekolah-sekolah rendah ni, dan juga mungkin sekolah-sekolah menengah harian yang lain, kamu masa ni lah kamu kena belajar untuk uruskan masa kamu dengan betul. Faham tak faham ni? Faham. Okey, satu lagi saya lupa beritahu. Nanti takut ada binatang-binatang liar akan masuk duduk kat dalam tu. Tempat ni semua panas ni. Mungkin bilik kamu sejuk, ada aircon kan tuan? Mungkin dia rasa sejuk dalam bilik tu, dia masuk duduk bawah beg kamu ke? Okey, dia duduk bawah mana-mana tilam kamu ke? Okey, so pastikan sebelum bekas-bekas makanan yang kamu makan, kamu biar dalam tu, sisa-sisa makanan. Jadi binatang-binatang liar ni akan sukalah pergi ke tempat-tempat itu. So, bekas-bekas makanan apa-apa semua, kamu pastikan bawa keluar daripada bilik kamu, buang di tong sampah. Di sini saja saya nampak, di kiri ada satu tong sampah, belakang ada satu, dekat tepi saya tak nampak ada. Ada nasi goreng apa ada. Makan, basuh. Jangan tinggalkan sisa-sisa tu dalam bilik. Kemudian kasut kamu jangan letak kat luar. Jangan letak kat luar. Kamu bawa masuk dalam pun tak apa. Bawa masuk dalam. Persediaan untuk esok. Mungkin ada ujian tali temali nak ulang kaji ke, ataupun ujian gantung mula nak ulang kaji, ataupun walk ride tak cukup lagi latihan. Jangan berlatih kat sini walk ride, ganggu orang nak ucap. Enjoy dengan suasana, tapi kita committed dan fokus. Kamu datang untuk bermain, tapi jangan main. Okay? Sebab dia akan bagi kamu tentatif dan kamu sentiasa dalam keadaan bersedia. Boleh? Boleh. Kalau kamu ikutnya, kamu mesti enjoynya. Okey? Okey, kita pada kalau kita nama apa jam. Pengalaman ini yang kamu tak akan dapat di mana-mana. Selama ini kamu akan kenangkan selama ini sampai kamu dah masuk universiti. Yang kamu belajar universiti lah, yang jadi bantuan di bidang SPM tu kamu tak ingat tak? Oh, sorry. Jadi dapat dua yang telah ditetapkan di berdasarkan kuliah. Yang kedua, kena tangkap terutama yang lelaki isabik 24 jam hantar balik, akan dibuat surat pergantungan sekolah, akan dikenakan tindak disiplin. Faham? Handphone serahkan pada guru pengirim. Beritahu mak bapak kamu
kita akan bagi setenkan saja untuk bercakap. Oh, latihan. Lepas tu apa ni? Air guru. We double check boleh? Kau ambil.抓紧那个地方，我拉那个。Oh, nak betul hutan sikit tadi. Kenapa pakai jadi tali plastik tu? Jangan tak ada kan? Alamak punya duduk dia. Gayang lagi tu. Tapi tu boleh jadi drone tipu lah. Coba aja. Harga air ni. Tak apa. Tak bawa drone betul. Ada. Saya kena jaga masuk bawah abang-abang. Dah ni. Allah, Allah. Yang latihan. Oh, latihan. Lepas tu apa ni? Air guru. We double check boleh? Kau ambil. Tapi tu masuk ke dalam. Oh, itu ada petai. Ah, ni. Jangan petai. Kau nak kena tarik kan? Kena terpakar di dalam dalam badan remaja. Okey. Okey, okey, makasih. Alasan dari kanak-kanak. Okey. Kami
Gunakan ikatan gunting untuk buat benda ni. Bagi ikatan ni jadi Mulakan ikatan dengan ikatan apa? kami mulakan dengan menggunakan ikatan manuk dan kita juga dengan menggunakan ikatan manuk. Bagi contoh apa fungsi? Untuk meja kami menggunakan ikatan dengan kacang. Kalau apa lah. Kalau dia patah balik. Dengan simpul manuk, akhir pun dengan simpul manuk. Lepas tu kami dirikan dia. Tu kami letak rangka untuk letak tempat duduk. Kami guna ikatan seraya. Sama juga mula dengan simpul manuk, habis pun dengan simpul manuk. Dengan kali pertama. Semua seraya. Untuk mensantumkan dua batang. Lepas tu yang meja ni pula kami buat bilik kacang. Bilik kacang. Bilik kacang untuk gabungkan semua bulu. Mula dengan manuk, habis dengan manuk. Ni meja makan 4 orang kan? Ya. Semua nanti kalau ni agak dah sesuai kan? Ni inovasi tempat tangan. Buat tak tangan? Tak tangan? Ya, kadang boleh lepuk-lepuk kalau ada lepas daripada gosip. Perempuan ke suka gosip? Tapi agak berbahaya dah. Untuk keselamatan ni. Oh ya. Kesiap. Mana ada orang makan tangan tak terlalu tu? Ada chopstick. Inovasi lain pula kami letak dalam hutan ada chopstick. Kami ikat Lagi macam ni satu, pakai ketinggian meja. Saya rasa Tinggi sangat ni. boleh je. Kami dah target memang target tu. Kalau kami pun suka makan macam atas-atas. kalau kena budak tu rendah. Sebab ni ada bahagian rendah sikit, ni bahagian tinggi sikit. Tu yang saya ingat tu. Yang rendah kat bawah. Macam bekas untuk letak. Ni lah sudu, garpu. Boleh jadi cawan juga. Lepas tu ni selain letak tangan boleh letak beg kat ni, boleh sangkut. Boleh sangkut beg. Tu yang cakap tadi saya ingat sebelah bawah sikit boleh duduk orang rendah. Orang yang pendek boleh duduk. Yang tinggi sikit ni untuk orang yang tinggi sikit. Sukun tadi dah buang dah. Sukun tadi kan dah basuh. Kami ada letak. Kami letak makanan ni bagi hiasan, jadi kami buang. Lepas tu dia kena letak tangan sebab dengan kaki. Tu kami pegang. Ini semua satu ukur. Kami guna ukurkan bilik kacang. Bila dia suka mana, dia guna suka mana juga. Okey. Inovasi. Inovasi tempat letak. Tepi ni bahaya sikit, tajam ni. Ayo emas yang Kemasan ni. Okey. Ni kata apa ni? Pulang kali ni. Ikatan seraya. Ni. Yang tu Alright. Wali tak uji. Dah. semua. Cepat dia buat. Potong ayat. Kami punya meja makan ni tak cukup bajet sikit sebab kami kekurangan barang. Meja yang sepatutnya kami buat bagi elok tu pun tak cukup muat. So kami terpaksa guna yang mana yang ada dulu lah. So ada yang kami buat inovasi, kat sini kami tambah inovasi untuk buah plastik bag. Contohnya kalau makan-makan nak buang sampah boleh letak kat sini. Kita gantung plastik bag kat sini, kita bubuk kat sini. Lepas tu yang dekat atas ni kita boleh gantung lampu ke apa-apa samping yang macam untuk bercahaya tu.
Asal lah. Saya pegang ni. Saya pegang ni. Tiba gunting juga tu. Asal gunting. Gunting ada. Okey, bila kita menggunakan teknik